Okey, terima kasih kepada Tun Lindang daripada UKAS Sarawak. Jadi selamat lemai berkeni bising ngantuk dah. Okey, selamat petang. Salam Sarawak Maju Makmur kepada ketua masyarakat, kepada peserta-peserta sesi talimat berkenaan talimat umum pembangunan tanah hak adat Bumi Putra peringkat daerah Tatau. Sebab tuan-tuan dan puan-puan adalah peserta yang menjayakan program yang kita anjurkan pada petang ini. Jadi yang berusaha Tuan Denny Lesdale Rajau, Ketua Penolong Setiausaha daripada Kementerian Industri Makanan Komoditi Pembangunan Wilayah Sarawak, dan turut hadir bersama Tuan Davis, Tuan Gabriel, merupakan rakan-rakan lama kita yang telah bersama-sama selalu menganjurkan program berkenaan dengan talimat NCR, dan juga tidak tinggal kepada penceramah-penceramah yang telah memberi ceramah pada petang ini ataupun pada pagi tadi, iaitu daripada pihak Len Sabe Puan Lizawati, Tuan Joseph Mawan daripada Jabatan Pertanian, Encik Muhammad Amirul daripada Lembaga Perindustrian Nanas, Tuan Sli daripada MPOB, dan juga baru saja memberi talimat iaitu Puan Dayang Sozana daripada Jabatan Hutan Wilayah Bintulu. Jadi untuk makluman pihak MVCOT, kita telah dipohon untuk memberi senarai peserta sebanyak 300. Tetapi untuk makluman tuan, kita terpaksa menghadkan. Jadi tinitiah 300 saja hari ini. Tinitiah kak lebih lagi tang muni aku madam tuan Denny, Tuan Gabriel pagi tadi. Lepas aku pagi tadi bising ngapas kita sekejap. Jadi saya dah ada anak guai kalau tumu tuan, bersedia ya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bahawa program seperti ini memang salah satu program yang kita telah jangkakan tuan. Memang sambutannya cukup banyak, dan saya dipahamkan talimat kali ini di daerah Tatau merupakan peserta yang paling ramai semenjak sejak dilakukan. Jadi melihat kapasiti tempat kita, jadi kita terpaksa hadkan kepada 300 peserta. Jadi terima kasih ngagai bala kita, ketua masyarakat, ketua rumah, ketua kampung, bala JKK, kudah beri awak, beri masa. Lepas aku nemu kalimat kebakatuk cukup penting ngagai pemansang bak rumah panjai. Jadi aku kena adui bahasa. Jadi utai ke selalu disebut maya kita meeting pejabat daerah. Edisi itu cukup penting. Atau ke jawatan kuasa pembangunan tanah kita empu. Jadi sebedau kita ngadu perambu pengansang bak kuasaan tanah kita di rumah panjai, kita mesti nyukung pengawal bersukat ke tanah. Atau pelabak aku dah diberi talimat sidak Lian Survey pagi tadi. Jadi bila kita dah nemu sempadan, bila kita dah tahu sempadan dengan pemilik ataupun lot-lot tanah yang lain, maka lebih mudah untuk kita membuat pembahagian ataupun pembangunan di kawasan tanah NCR. Lebih-lebih lagi bakal pengawal kita akan memansang ke kelapa sawit ambil ke Bandir. Jadi intinya mak kita udah bisik perambu, kita akan memansang ke tanah NCR. Lepas kita nemu pengawal memansang ke tanah NCR tu sigi utai ke disukung kita yang Muhammad. Tang bunyi kuakunya tadi. Anang guai belayak ke antara. Hanya penting nama. Nanti nyemak tanahnya tak boleh diputar kita. Ngai jadi pemansang bukai kat diadu. Hanya selalu disebut bala ketua masyarakat, pemancar, pengulu, baiknya tuan rumah ataupun ketua kampung. Bila kita dah ngadu antara, kita boleh nemu ni bagi sita kekuasaan kita kempu. Nanti kita nak nurun lebih mayar bersukat tanah. Hanya selalu jadi penyelesaian. Tadi nyuratai pak mahkamah adat. Hanya ngasuh tanya tebekul atau ke ngasuh tanya laun atau ke selalu jadi masalah dia sampai peringkat pejabat daerah. Jadi bila yang dah bising masalah, ia akan tekalanya orang atur. Jadi sebetulnya bising masalah, nyampe kami pejabat daerah selalu minta syukur, minta tolong pada kita tuan-tuan rumah awak kita oleh berandau mana sebetulnya kita bersukat ke tanah. Hanya penting. Jadi utai ke disebut aku kena awak temegak leban kita ke berandau pasal pembangunan tanah hak adat Bumi Putra. Nanti nyemak KKK udah bisik perambu ambil ke Bandir.
dah bisik perambu kan mansang ke joint venture. Jadi kita mesti berandau mana-mana, bisik agreement mana-mana. Awak kota itu tadi nak pulai ngagai penyarut. Nanti nyemak bisik company kan masuk, kita mesti madah ngau bala tua-tua rumah ke semak doalan kita dekat ngadu ke pemansangnya. Hanya penting. Ngai ke lagi nyu jadi masalah ngagai rumah pandai bukai atau ke ngagai orang ke pemilik tanah kena ngau joint venture pemansang tanah ke dekat diadu kitanya. Hanya penting amat nah. Awak kota itu jelas kalau aku. Ngai ke lagi masuk company A bisik ke mai company B. Dan bisik ke company C. Tang matlamatnya tadi sama. Jadi inti uliah kita berandau mana-mana. Awak kota itu nak jadi masalah atau ke jadi penjarut, ujung-ujung pengerugi nyumpulai ngagai kita empuh dah. Pelabak aku jelas. Jadi utai ke gak di pesan aku megak lebih maya kita berandau ke pasal pelabak aku mayuh dah di padah bala agensi-agensi perintah tadi. Awak ke mulai kita bawum buat JKK nadai salah kita ngemansut ke penemu kudah di uliah kita bakal ke pagi itu kalau mai tu. Awak kota itu bisi disebut maya kita meeting JKK. Oh jelas kalau aku. Awak ke lagi dalam ini meeting pan mana di pedak bila kita ngajuh report kami bawum kami bisi berandau pasal pemansang buat tanah adat. Nama teka diadu nama dekat di Perambu maya kita ka ngadu suka tanah hanya bisi diterang kita lebih maya kita meeting JKK. Jadi aku nak ngambil awak ke Panjai. Jadi aku beri terima kasih aku ngari ke pihak Enficode gabala agensi-agensi kebukai aku dah beri ceramah atau ke beri randau ngagai kita semua. Terima kasih atas sokong ataupun kerjasama tuan-tuan dan puan-puan telah menjayakan majlis ataupun talimat umum pembangunan tanah adat Bumi Putra peringkat daerah Tatau. Dan saya juga menyeru agar pihak Enficode terus mengadakan program seumpama ini dengan kapasiti yang lebih banyak dan lebih luas dan juga boleh dimasukkan agensi-agensi yang lain yang berkaitan dengan pembangunan tanah adat seperti daripada veterina seumpamanya ataupun daripada sidak perikanan supaya bukan fokus kepada pertanian semata-mata. Awak ke Kutai itu nyebetak lagi boleh dikerandau kita dekat datai. Jadi dengan ini saya dengan secara rasminya menutup ataupun penutupan program talimat umum pembangunan tanah hak adat Bumi Putra peringkat daerah Tatau bagi tahun 2025. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi kita pun dia lagi di atas pegawai. Jadi minta ingat pegawai hari kementerian ingat Encik Denny nyuak ke cendera mata ngegai tuan pegawai daerah kami di Tatau